Jadi, bila korang berada dalam hutan, pastikan korang jaga mulut korang. Korang jangan cakap sesuka hati. Jangan cakap takabur. Jangan cakap besar. Jaga mulut. Terutama sekali masa korang masuk dalam hutan, guysku. Sebab apa kena jaga mulut, guysku? Kena jaga percakapan di dalam hutan. Sebab apa? Dia ada sebab tertentu, guysku. Salah satunya, guysku, kalaulah korang kata, aku tak takut kat harimau. Aku dah biasa jumpa harimau. Tu cakap besar. Jadi dalam tiba-tiba nanti dia akan keluar disebabkan mulut. Jadi elakkanlah cakap besar ni. Elakkan, janganlah, guysku. Jadi bila berada di dalam hutan, pastikan mulut kena jaga. Sentiasa berjaga-jaga. Sebab apa, guysku? Sebab mulut badan binasa. Pernah dengar tak pepatah tu? Janganlah cakap besar, guysku. Kalau korang tak ada ilmu, korang tanyalah kepada yang bawa masuk korang di dalam hutan, guysku. Ketua lah contoh, ataupun guard. Korang bertanya. Jangan suka-suka cakap besar, guysku. Aku pandai ni, pandai tu. Tak boleh, guysku. Baik tak pandai daripada memandai-mandai. Bila guide korang berkata kepada korang ataupun menceritakan pengalaman dia dalam hutan, guysku, korang kena dengar, semak, fikir, dan hadam, simpan dalam hati apa yang dia ajar, guysku. Jangan dia, apa yang dia sampaikan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan, guysku. Pastikan dengar dan faham. Yang mana tak faham, tanya, guysku. Biar tanya banyak kali. Pernah tak dengar pepatah kata, malu bertanya, sesat di jalan. Salah satu jalan nak pergi kat hutan, guysku. Okey, guysku, masih lagi dekat batu besar ni, guysku. Okey. Jadi sebelum korang bermula nak masuk dalam hutan, pastikan korang kena baca doa dulu, guysku. Baca doa yang penting. Minta keselamatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, guysku. Lepas tu jaga adab dalam hutan, guysku. InsyaAllah korang masuk selamat, keluar pun selamat. InsyaAllah dengan izin Allah, guysku. Nak selamat saat berada di dalam hutan ataupun keselesaan di dalam hutan, nak gapo yang tergantung pada niat kita, guysku, dan doa kita, guysku. Tu sahaja. Jadi sebelum nak masuk, pastikan niat okey dan doa okey, guysku. InsyaAllah Allah mudahkan segala urusan korang, guysku. Okey, guysku. Jadi baca doa ikut agama masing-masing, guysku. Pastikan korang baca doa lah. Kepercayaan masing-masing. Jadi korang minta lah selamat masuk dan selamat balik. Dengan izin Allah belaka, guysku. Kalau macam kita ni, kita doa lah. Salah satu doa Nabi Sulaiman. Ada nanti kita share lah macam mana cara baca ia. Terutama sekali Bismillahirrahmanirrahim. Okey, guysku. Berjumpa lagi dengan Maulana Hanafi channel. Alright, hari ni Maulana Hanafi akan kongsi kepada korang kenapa pentingnya umbun api. Lepas tu nak buat umbun api tu, nak bakar kayu berapi, kayu api, ada time dia juga, guysku. Jadi banyak kelebihan pasal umbun api ni. Jadi kepada korang yang masuk dalam hutan, pastikan. Yang langkah pertama sekali, masa korang pasang umbun api ni, pastikan kalau boleh jangan gorib. Kalau boleh buat sebelum maghrib, guysku. Sebelum maghrib. Sebab apa, guysku, korang buat macam tu? Sebab dia nak maghrib tu nyamuk banyak, guysku. Jadi sebelum maghrib tu molek lah kita buat umbun api. Bakarlah, cari kayu kering, kita buat bakar. Banyak kelebihan pasal umbun api ni, nyamuk dan binatang-binatang lain, guysku. Sebab apa di waktu malam ramai orang yang yang berada di dalam hutan, dia akan buat umbun api. Sebab apa, guysku? Alright. Langkah pertama sekali untuk halau nyamuk. Yang kedua, untuk halaukan binatang-binatang buas, guysku. Sebab binatang-binatang tu dia takut kepada api. Jadi apabila ada umbun api, dia tak akan dekat dengan kita, insyaAllah. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain, macam kita sejuk. Jadi ada umbun api, kita boleh hangatkan tubuh dengan